Tiba-tiba tengah malam bukusan putih lompat kat dalam rumah Mariam ni. Habis satu family diorang kena ganggu. Korang pernah dengar tak pasal Puja Pocong? Jadi cerita ni macam ni. Sebelah rumah Mariam ni, bukan nama sebenar lah. Sebelah rumah dia ni ada orang Indonesia yang duduk. Dan orang Indonesia ni biasalah, dia tinggal berdua je dengan laki dia kan. Tapi laki dia dah meninggal baru jugalah. Dan time nak mandikan mayat laki dia ni, air mandi mayat tu dia takung kat belakang rumah si Mariam ni. Dan sebelum dia nak mandikan mayat tu, dia korek dulu tanah siap-siap bersimen untuk takungkan air mayat tu. Dan mak Mariam ni pun pelik lah, kenapa dia pergi korek lubang belakang rumah dia orang. Lepas tu dia marah lah dekat perempuan Indonesia tu, kenapa dia buat macam tu. Tapi perempuan Indonesia tu tak endahkan pun apa dia buat. Dan mak Mariam ni buatlah pagar kayu dekat keliling belakang rumah dia orang ni supaya tak kena pun lubang tu. Tiba-tiba tengah malam bukusan putih lompat kat dalam rumah Mariam ni. Habis satu family dia orang kena ganggu. Dan berapa kali jugalah dia orang kena ganggu sampai adik-adik dia sampai tak boleh tahan sangat. Dan mak dia ni terpaksa panggil ustaz datang dekat rumah tu. Dan ustaz tu cakap orang sebelah ni puja arwah suami dia, sebab tu dia takung air mandi mayat tu dekat situ. Dan ustaz tu pun pagar rumah dia orang dan suruh renjis air sekeliling rumah dia orang. Lepas pada kejadian tu, pocong tu dah tak masuk dekat rumah dia orang. Jadi kalau korang ada cerita seram, boleh kongsikan dengan kami. Kita jumpa di next video.